İşte na 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 na. Yo, click that button, don't be shy. Join the crew, we're flying high. Life vlogging, chef, dreams in sight. Rizzle, Sue, Hallie, working all night. Subscribe, it's your cue. Okay guys, kita bertemu kembali di sesi petang pula guys. So, saya berada di Premier Convention Center bersama-sama dengan tim tengah sibuk buat persediaan Chinese set dinner malam ni untuk event SIDA. So jom kita tengok apa tim tengah buat, tengah potong ayam, tengah buat decoration guys. Jom. Semestinya sis memang ada dalam video saya, tapi hari ini dia pria sikit. Dia mungkin dia keletihan kot sebab banyak sangat gunakan tenaga selama 2 minggu. So ini hari dia ada agak letih sikit. Oh tidak. So sis tengah buat apa sis? Cold dish. Dia orang tengah buat cold dish guys. So cold dish malam ni ada 3 kombinasi, iaitu kita panggil 3 hot and cold combination. So, tengah buat persiapan sekarang. Sebanyak 35 meja, termasuk VVIP dah guys. Sekarang kita berjumpa dengan Kak Mok. Kak comel dia cakap guys. So, dia tengah buat bahagian VVIP plated sebanyak 10 orang. So, VVIP plated kita akan gunakan portable stove untuk panaskan makanan supaya sentiasa panas. Dan plate-plate ni akan dihiasi dengan coloring art kita. So, jom nanti kita tengok macam mana. Bersama 2 lagi jejaka yang tengah memotong ayam sekarang. Walaupun banyak buat salah hari ni, so dia orang tidak mau bercakap dulu sebab asal bersalah. Ada saja barang tinggal. Ini dia punya chip Tom Cruise. Tengah potong ayam guys. Ini adalah roasted chicken yang seperti mana tuan-tuan tengok video saya sebelum ini, yang kita orang gantung dan roast guys. So sekarang ayam ni semestinya kena potong awal. Kita tak boleh nak potong last minute sebab satu, kaki tangan kita cukup-cukup. Kita gunakan warmer. Setelah kita potong, kita akan gunakan warmer untuk letakkan supaya dia dalam keadaan panas. Okay Im? Imi? Udah, tengok. Udah beli kola pun siap berbunyi. Aduh, Abel? Ini kita panggil Ibrahim guys. Nama sebenarnya dia Abraham, tapi saya panggil dia Ibrahim. Susah sangat nak panggil dia Abel, Abraham. Saya panggil dia Ibrahim guys. Dia tengah buat dekor juga. So bila last training? Bulan 2. Bulan 2. Mau kerja dengan chef? Takut dia guys. Dia tengok function ribu-ribu sini, takut. Dia segan guys. Tapi dia mahu sebenarnya. Tapi ini seorang budak yang baik guys. Dia record dia bagus. Ada jualan-jualan sebenarnya dinner malam ni guys. Cantik. Hiasan lah kan. Ada lagi beberapa booth yang belum sampai. Wah, sini ada produk lokal atau sos cili merah. Wow, ada produk lokal sini guys. Sos cili hijau. Berapa sebotol? RM10. RM10. So, sos cili padi dari sini tau. Sebenarnya dekat Batu 10. Batu 10 lokal guys. Ni semua produk lokal. Sos cili padi hijau memang pedas. Dan ini adalah sos cili lada hitam. Wow, something new. Lada putih. Tak lada putih. Wow. Kacang. So guys, semua ada halal guys. Tengok.
Kenjama pun halal sekarang guys, ha? Boleh didapati. So minuman Terong Dayak. Wow. Ini something new. Tok apa tok hanya minum untuk tak macam jus ah. Hanya terus ni. Oh ya ke? Tok sebotol berapa? RM6. RM6. Wow. Tok Rose Ozel. Ini adalah nanas guys. Produk Kinakara. Famous produknya. Ya ke? International gitu. Oh dah keluar lah hanya pemasaran. Wow. Nice. Ada sayur, jual sayur juga guys. Sabi, daun sabi guys. Itu apa tu kak? Minyak panas. Apa tu? Untuk ya buah pala tak apa? Tidaknya pakai apa? Halia. Oh di sini. Mayu baik ah. Oh, ginger untuk ya. Oh. Ginger balm berapa sebotol? 15. Ginger balm. Oh, Halia tu panas tu. Oh, ya ke? Oh, sedap. Ya, memang bagus. Pakai sendi-sendi oh. Kan? So ada lagi beberapa puff belum datang lagi. So ada biskut sini guys. Wah, kita mula biskut ke? So biskut tu siapa mula kita pun. Kita pun mula kah? Kan? Biskut apa tu? RM10. Berapa biji dalam tu? So macam-macam biskut ada beberapa buah belum datang lagi guys untuk dinner malam ni. So jom nanti mungkin diorang dah sampai, kita bolehlah visit sekejap. Okay, setiap kali event dinner ni berlangsung di convention center kita diorang memang ada buat booth jualan kadang-kadang produk yang kita tak temui di supermarket. Lagipun produk-produk tempatan ni sangat-sangat laris di lokal kita dekat sini. So mana-mana yang boleh search dalam Google lah untuk dapatkan. Saya tak dapatkan alamat diorang dulu sebab kita randomly video diorang, tengok apa yang diorang jual tadi. Kita tengok untuk event malam ni guys. Pergi guys. Bila diorang bawa sendal. So guys, diorang tinggal berehat sekejap sementara menanti jam untuk kita set up dinner, untuk set dinner malam ni. So diorang makan dulu lah sekejap. Macam ni lah hotel lain hotelier guys, makan tak kenal tempat, asalkan dapat duduk berehat sekejap, menikmati hidangan, semua boleh guys. Ini ada orang guys. So kita orang sekarang guys tengah portion sayur hijau. Nanti dia punya inti tu nanti memang panas kita letak dekat sayur tu nanti. Yang ni hiasan di tepi ni guys. Guys, ini sudah lama tidak bertemu daripada Semanggang sudah datang guys. Bila datang? Hari Kamis. Oh, buat habis ni lah. Habis. Siapa pergi sini? Siapa ganti? Isma. Oh, dah pergi dah? Oh, Isma dah pergi dah. Setahun. Oh, Isma belum pergi dah? Belum pergi. Ya. Patut lain auranya noh. Patut lain auranya. Tu, bocun pergi dun dia. Hero kami orang. Okey ah. Rajin ah. Biasalah ya. Dah jadi register gelap orang dah. Tetek dia tak
Nanti pada aku diletak mata kamu kira. Ay, tadi bosnya stay-nya. Target kita beefnya. Betul-betul ada. Ada ikan tek. Oh, sampai ada. Sesuai. Tadi kita rumah panjang. Jadi dua di Roger. Betul, Roger ini memang. Ah, ni sadong lah. Kita Pak Lau mengajar cara sadong guys. Sadong ANW. Oh, am. Siapa punten? Siapa punten? Bel. Oh, ini joki ni guys. Potong ayam dia. Joki itu sadong dia. Hai, boleh tahan ni orang. Ada apa? Sadong. Jangan salah sangka guys, bukan sadong air itu guys ah. Sadong air ANW. Dia sadong. Untuk pandai je tu. Untuk baca tu lagi dia. Pandai. Jam punya naik lah. Lau, habis itu 9 IG. Ya, jangan susu yang kat belo. Aku ada bagusnya. Jalan ni kau? Pinamaga SIDS Pampang Kucing, SDNU tu, SDNU Pampang Kucing. Ikaw batasin mo sila. When Master Butcher portion the soup. Daun. Ingat? Dan
Ini Bella. Okay guys, sekianlah untuk sesi petang pada hari ni. Agak lewat sikit keluar sebab programnya agak lambat. Sebab put lambat sikit keluar lah. So terima kasih dan like dan sampai jumpa lagi. Jumpa lagi dengan guys. Tunggu hari pun. Terima kasih. Assalamualaikum.